Siapa yang sekarang ada dekat area Johor Bahru, Lina nak minta tolong korang untuk tengok video ni 3 minit je. Korang tahu tak 28 Jun ni last day untuk festival Hari Muzium Peringkat Antarabangsa tau. Sebenarnya Tourism Johor adalah agensi badan kerajaan. Kita mempromosikan produk-produk pelancongan dekat negeri Johor. So basically dekat booth Tourism Johor, kita ada fun map daerah-daerah di negeri Johor. Selain ada artis tanah air, dekat sini kita boleh dapatkan merchandise. Syarat dia kena join quiz. Yang ini pula Yayasan Warisan Johor. Punya prosedur adalah dapatkan pasport, kita ada segmen kat dalam, selesaikan aktiviti, dapatkan cop dan kompol cop untuk menebus hadiah istimewa. Lepas tu kita pergi tengok muzium layang-layang di bawah Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Aktiviti pertama kita adalah membuat layang-layang. Layang-layang ni kita buat percuma. Aktiviti mewarna. Aktiviti kita ada interaktif yang mana ada kartun-kartun macam Doraemon. Demonstrasi membuat sobek wow. Itu adalah demonstrasi membuat tanah liat. Ada juga jualan bahan seramik. Yang ni pula muzium nelayan. Kita boleh tengok sejarah-sejarah nelayan. Serius korang, muzium nelayan ni cantik sangat. Siap ada ikan betul-betul. Lepas tu kita boleh naik dekat jambatan ni, boleh OOTD tau. Kapsul masa lalu ni tempat favourite Lina tau. Korang boleh bawa anak-anak beraktiviti dekat sini juga. Dekat sini kita boleh belajar tentang kewangan daripada zaman dulu sampailah sekarang. Kita dah tengok semua apa yang ada dalam ni. Kita boleh main games juga. Lina suka kapsul ni sebab ini memang tempat untuk anak-anak tau korang. Memang best. Siap ada kopi-kopi kita boleh rasa. Dekat sini galeri seni Islam pun ada tau korang. Kita boleh tengok peninggalan yang penting daripada zaman Uthmaniyah. Macam ni, kunci Kaabah ni kita pun tak pernah tengok kan. Yang bestnya muzium daripada semua negeri ada dekat sini. Baru Lina tahu rupanya jiwa orang Perak ni jiwa rock tau. Macam Datuk Awi kita. Kita boleh baca dan tahu juga sejarah yang ada dekat negeri Perak. Daripada muzium negeri Pahang pun dekat sini kita boleh baca antara salah sila dan kata-kata yang indah. Yang ini pula muzium daripada negeri Melaka, jiran kita. Muzium Terengganu punya booth ni memang cantik tau. Diorang siap tunjuk makanan kebanggaan negeri diorang. Yang penuh dengan makanan nostalgia ni semestinya daripada Muzium Negeri Kedah. Tenunan yang cantik ni daripada Muzium Negeri Selangor. Ada juga Muzium Negeri Sembilan, Muzium Negeri Kelantan. Di bawah satu bumbung ni juga ada muzium daripada Singapura, muzium daripada Indonesia dan juga daripada Sabah dan Sarawak. Sangat mega ya event ni. Sampaikan Muzium Negeri Asia dengan Jabatan Muzium Negara pun ada dekat sini. Selain daripada tu Jabatan Penjara ni, kita boleh tengok sejarah penjara daripada dulu sampai sekarang. Lepas tu korang boleh pergi pentas utama tengok persembahan artis yang akan diadakan ataupun aktiviti menarik. Sangat besar tau event yang ada dekat Padang Akasia Angsana ni, sampai korang kena pergi dekat Maka Fest ni pula. Dekat sinilah lubuk kalau korang nak cari craft yang cantik-cantik dan berseni. Sebelum kita nak pergi tengok konsert malam nanti, kita pergi makan dulu. Ada pelbagai jualan makanan yang viral dan menarik. Semuanya banyak yang sedap-sedap tau. Event ni sesuai sangat untuk seisi keluarga, tak ada had umur. Inilah stage besar di mana pertunjukan sebelah malam akan diadakan. Korang tengok sebelah kanan ada juga Maka Fest tapi dia bahagian bandel. Korang jangan tunggu-tunggu, terus datang sekarang, okay? Thank you for watching. Bye.